Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mista. Jadi sebelum kita mulakan temu bual ni, boleh tak kalau saya nak minta Cik Acik kenalkan diri, pasal kerja berapa lama kat sini dan kerja apa? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wita. Saya kerja kat sini dari tahun 2019. 2019. Sampai sekarang. Okay. Cik Wita kerja kat sini daripada 2019 sampailah sekarang. Okey, faham. Jadi apa jawatan Cik Wita kat sini lah? Saya bagian jaga pembersihan dekat bangunan sini lah. Macam seperti basuh tandas, sapu kat koridor, macam tu mop, macam tu sapu longkang, macam tu. Daripada 2019 sampai sekarang. Ya, betul. Okay. Kita terus kepada soalan asas lah. Okey. Jadi sepanjang tempoh Cik Wita kat sini, apa perubahan besar yang berlaku pada infrastruktur ataupun fasiliti kampus ni? Macam bangunan lah, macam tu. Macam bangunan ataupun perubahan tu gym macam tu. Macam dia apa, cat ni dia ubah macam tu. Lebih kurang macam tu. Cat tu diubah, lepas tu tandas dia orang buat baru. Oh, kalau cat dulu dia tak ada cat ke? Dulu color dia color pink. Color pink? Ya, dulu pink. Dulu pink. Pink macam mana? Pink pink muda. Pink muda. Pink cahaya. Pink cahaya macam tu. Lepas tu tandas ni pun dia orang dah repair balik dah. Dia dah buat baru. Maksudnya kalau dulu dia macam mana? Dulu mozaik tu color putih. Putih krem. Macam tu. Lepas tu cat ni lah, lepas tu atap tu dia orang dah ubah. Kalau dari segi bangunan cat lah berubah. Ya, kalau macam bilik tu semua sama je lah. Bilik tu sama je. Cuma macam cat, tandas dengan atap tu. Kalau tandas dari segi mozaik je lah dia tukar. Mozaik, ya. Kalau tambah jamban duduk tu tak adalah. Jamban duduk dia orang ada tambah. Dulu jamban tu tekung. Jangkung tu je. Sekarang dia orang tandas tu tambah satu tandas duduk. Kalau dulu cangkung semua. Kalau dulu semua cangkung, sekarang ada satu duduk. Tapi belah sana semua cangkung. Belah sana. Belah sini satu bilik duduk. Yang lain tu cangkung. So memang Cik Wita daripada dulu sampai sekarang memang jaga blok D je lah. Ya, saya jaga blok D je. Tak pernah pindah tempat lah. Jadi macam kita tahu lah kan, macam dekat blok C dengan blok A, dia perabot baru. Ya. Saya pun kadang kan saya kan panggil staff kat sana, panggil saya pergi sana. Macam saya disuruh angkat apa, macam tu kan. Macam tu. Jadi saya pun tahulah kat sana tilam baru. Meja kat sana baru. Kat sini meja lama. Yang direpair meja blok C, blok E kalau tak silap. Blok A kalau tak salah. Blok ni memang sama je daripada sampai sekarang memang sama. Ya. Agak-agaknya kenapa macam tu? Saya pun tak tahu. Tak tahu, tak tanyalah. Mungkin bajet tu kurang kot. Bajet dia kurang. Jadi repair yang kat blok C dulu dengan blok E, lepas tu blok A. Faham. Dari segi tandas cuma tambah jamban duduk je lah, Ya. tukar mozaik. Macam Cik Wita tadi cakap, dia punya cat ni semua warna pink lah. Ya, memang pink. blok C, blok E, blok D memang Semua. warna pink. Semua. Dia orang semua dah tukar baru dah. Cat ni memang dia baru. Semua blok. Tu tahun berapa agaknya? Saya rasa 2000 berapa ya? Baru je. 2019 dia warna pink lagi. Ya, baru je. Kalau tak silap ni 2023. 2023 dia 24 ke 23 kalau tak silap ni dia. dia tukar warna je lah. Ya. Baru ni. Sebab kalau perasan blok D warna dia warna maroon ni kat tangga. Kan warna merah-merah sikit. Kalau blok E warna kuning dia punya. Ya. Sebab kalau dulu semua memang color pink. Faham. Okay. Seterusnya ni macam dari segi Cik Wita sendiri kan, apakah kesan dari segi perubahan tu? IBG ni. Ya, tambah itulah.
tambah nampak tu makin kemas macam tu. Makin cantik lah. Makin cantik lah macam tu. Apa lagi, macam nampak bersih lah. Kalau dah nampak kemas lah, bila dah cat ni ada perubahan macam tu kan. Kalau dulu kan ada hitam-hitam macam tu, semua ni dicat, putih ni cat semua. Kalau dulu apa ya, color dia tu tak cantik lah. Tapi yang hitam tu dulu pink. Ini sama putih, tapi yang hitam tu dulu pink. Oh, maksudnya yang sikit-sikit je lah. Yang sikit-sikit tu color pink. Tangga tu pun color pink dulu. Lepas tu dari segi pantry tu memang dah wujud dari lama, memang dah ada pantry ataupun memang. baru? Memang dah lama pantry tu. Dulu gosok baju tu dekat luar. Sekarang pindah kat dalam. Oh, dia baru buat dalam lah. Sekarang dalam tu kan, dalam bilik tu kan gosok baju kan. Kalau dulu dekat luar. Dekat luar, dekat cermin. Dekat cermin tu kan ada cermin. Dekat sana dulu. Tu gosok baju. Kalau dari mesin basuh pula memang daripada dulu kat blok D lah. Ya. Memang daripada dulu blok D dengan blok B. Ada. Kalau macam mozaik pun memang daripada dulu lantai aras bawah ni memang mozaik lah semua. Memang macam ni lah. Yang ada mozaik je dekat blok A dengan blok B. Yang bawah ni, aras bawah. Kalau blok C, D dengan E memang macam ni lah. Tapi sekarang dah tukar dah cik. Sekarang blok semua blok, saya rasa semua blok bawah aras bawah semua mozaik dah. Dekat mana? Dekat semua blok. Oh, dekat semua blok? Aras ni, aras yang bawah yang dekat sebelah ni memang mozaik. Apa? Mozaik. Lantai yang ni. Ini, lantai ni? Lantai dia mozaik lah. Okay, dari segi ampaian tu memang daripada dulu memang ada lah kat bawah ni. Ada. Atas tu memang sentuh. Ya, memang ada. Okay, seterusnya kita pergi kepada macam sama je dia punya soalan tu. Sebabkan sekarang kan dah ada banyak kemudahan semua tu kan. Cik Wita rasa lebih mudah ataupun lebih susah nak jaga? Saya rasa sama je. Tak mudah. Tak susah pun. Tak ada perubahan apa-apa lah. Kalau kerja tu kita bawa itulah. Macam kita kerja bawa happy tu okey je, tak ada susah pun kerja. Taklah macam tak menambah lagi kerja lah, memang sama je. Tak, sama je. Mesti kena basuh tandas, sapu sampah. Memang dari dulu buang sampah, sapu tandas, sapu longkang, sapu koridor, mop macam tu. Bila dah student ni balik cuti macam mid-sem ke cuti sem macam tu kan. Tapi bila dia orang tu letak barang dekat dalam apa tu? Pantry yang atas tu kan. Kita kalau ada tugas dari dekat staff yang blok C tu kan, kita kena cuci bilik tu, kita cuci. Cuci bilik. Bersihkan lah. Tapi dia orang jaga. Faham. Macam dari segi jadual pula macam ni. Memang setiap asrama akan ada dua. Ya. Ada dua pekerja. Setiap asrama ada dua pekerja. Tapi wing yang berbeza lah. Dekat wing sana yang lain, wing sana yang lain. Okay, dari segi masa pula sama. Berapa lama? Berapa lama? Pukul berapa sampai pukul berapa? Dari kita kalau saya pukul 7 dah ada kat sini. 7 sampai pukul 4.30. 4.30. So memang tapi skop kerja ni kena buat yang tu je lah, kena bersihkan semua tu. Okay, kalau sekarang macam ikut pengetahuan Cik Wita je lah kan, ada berapa ramai archie cleaner juga dan dengan pemotong rumput? 38 semua sekali? Semua. Dengan potong rumput, dengan landscape tu, tu dengan cleaner semua 38. Jadi kalau archie cleaner tak termasuk bangunan kuliah, ni lah ada 1, 2, 3, 4. Ikut pula memang 2 lah. Ya, dekat pentadbiran lain. Pentadbiran ada berapa? Banyak lah dia bahagikan. Banyak. Dewan Mabawi tu 1. Pentadbiran tu 5. Lepas tu Library 2. Dewan Besar 1. Kat kuarter 1. Kat kuarter 1? Ya. Seorang-seorang je bersihkan setiap wing? Ya. Wow, lepas tu dekat pentadbiran tu memang setiap tingkat orang lain-lain tu? Ya. Satu aras satu. Satu aras satu. Faham. Baru saya tahu.
Jadi selain itu yang soalan terakhir tu lah yang puan tanya tu kan, puan rasa sekarang pelajar ataupun staff lebih menjaga kemudahan kampus ataupun sebaliknya? Diorang faham tak? Maksudnya diorang ni jaga kebersihan lebih baik ke, ataupun diorang menghargai, jaga betul-betul, ataupun diorang ambil tak kisah je? Sama je macam dulu, memang dah biasa je. Apa maksud dia pun tak itulah, tak buat saya Tak mengganggu. tak mengganggu lah macam tu. Dia belajar ni okey lah kalau bagi saya. Saya tak pernah merasa apa dia orang ni mengganggu saya, tak. Sepanjang Cik Wita kerja kat sini, apa cabaran yang Cik Wita hadapi? Mesti ada susahnya juga. Taklah, tak ada apa-apa lagi. Saya tak pernah ada cabaran apa-apa dekat sini. Saya rasa cuma kalau biasa dia orang tu kan, kalau biasa tak boleh letak sabun dekat atas sinki. Memang dia orang tak boleh kan. Tapi kalau cerita tak apalah, dia orang letak, nanti saya letak dalam bilik kecil tu je. Itu je. Saya tak pernah marah-marah dengan student ni sebab biarlah dia orang pun belajar kat sini, dia orang pun bayar kat sini, saya kerja, saya buat apa yang sepatutnya saya buat macam tu. Jadi cabaran macam susah macam Apa? cabaran macam ni. Tak tahu nak cakap cabaran macam mana. Dari segi apa tu, macam warden, Dr. Nosita ke yang Tak tahu. kalau Cik Utas, lecturer siapa lecturer yang macam bawa, yang bagi arahan semua tu, lecturer siapa? Ada yang jaga kita. Kalau Cik Utas, siapa lecturer ni? Siapa orang ni? Yang macam mana? Yang jaga Cik Utas Saya lah. ada Kak Sami. Siapa? Sami. Sami? Kak Dia Sami. lecturer ke, warden ke, lecturer ke? Bukan, dia supervisor. Supervisor. Dia lah yang Yang atur semua ni, pekerja-pekerja ni. Jadi dia lah yang komunikasi dengan warden, dengan ketua kolej kediaman dia lah. Ya betul. Nanti Faham? dia. So dia tak direct lah, macam warden cakap dengan Cik Wita tu tak direct. Ke ada juga? Tak ada, memang kena kat supervisor lah. Siapa nama ni? Kak Sami. Kak Sami. Faham? Lagi saya rasa itu je. Itu je lah, macam kemudahan tu pun itu je lah. Cik Wita tak ada macam mengalami macam ada student macam kau ngajar ke? Tak ada. Tak ada lah. Selama saya kerja kat sini tak ada. Tak ada kurang ajar, tak ada dia. Semua kemudahan yang ada kat IPG ni memang lengkap lah bagi Cik Wita. Alhamdulillah. Tak ada macam susah ke, macam sampah kurang, susah nak buang sampah ke jauh ke, tak ada lah. Semua okey je. Saya rasa itu je lah. Minta maaf sebab ambil masa Cik Wita sebab buat menunggu tadi kan.